Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Khairah Safia binti Ahmad Hishamuddin dari kru Mysore TV Channel TV PSS SK Sultan Omar. Masih ingatkah lagi kawan-kawan akan projek tanaman prasekolah dalam episod yang lalu? Kali ini kita bersiaran pula untuk lagu Ni Keledek. Jom kita saksikan. Jom! Terima kasih kepada kita semua ibu bapa pada hari ini. Kita dah tanam kita pada 19 Februari dan hari ini adalah hari yang ditunggu-tunggu, iaitu kita nak tuai hasil kita. Keledek ni saya mana awal itu dia lebih kurang 3 bulan dia boleh ambil hasil. Okey. Pekat awal penanaman tu saya tengok alhamdulillah menjadi. Tapi lah kuasa Tuhan dah. Kadang panas hari tu, lepas tu baja kan. Baja, lepas tu mari hujan yang orang kata agak luar jangka, jadi benda tu mungkin salah satu faktor lah. Program berhubungi projek tanaman keledek prasekolah. Allahumma ya karim ya rahim, ucurilah rahmat ya rahim ke atas program kami pada hari ini. Program prasekolah ini walaupun hari ini dia lebih mendekatkan kepada penguasaan sosial dan emosi anak-anak, maksudnya datang sekolah, bermain, berkomunikasi, tetapi dalam perubahan kurikulum untuk tahun 2027 nanti bermula 2026 ke depan, penekanan kepada aspek kognitif. Bismillahirrahmanirrahim. Saya berasmikan sama-sama berasmikan program lagu ini tanaman keledek prasekolah 2025 SK Sultan Omar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ialah Kalisa binti Saiful Izwan. Hari ini saya nak ceritakan tentang satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanya kepada para pemenang dan kepada semua yang telah mengajarkan program ini. Sekian sahaja laporan daripada saya Nur Khairah Safia binti Ahmad Hishamuddin melaporkan untuk Mysore TV. Bye!